Assalamualaikum. Salam. Nak nak pula buku tadi. Kak, stres nampak? Akak baru je lepas rampas barang. Barang apa kak? Kat si Nuno. Si Nuno. Oh, si Nuno. Dah lah kak, saya nak tanda buku lah. Okay. Habis tanda buku, penat aku tengok buku dorang ni. Kak, kau nak tahu tak? Kau nak tahu, aku rasa kan sekolah kita ni ada hantu lah. Kenapa pula? Maka aku ni setiap minggu hilang. Tu bukan hantu. Tu murid. Akak yakin ke tu murid? Boleh jadi. Tapi berani yang murid-murid masa bilik kita ni. Budak sekarang mana apa yang tak berani. Teruk. Nuna, kamu nak tahu tak? Apa dia? Tadi ada budak, dia tak siap kerja. Apa pula alasan dia bagi kali ni? Dia bagi alasan semangat dia tinggal kat rumah. Pelik dengannya. Tapi kreatif juga. Budak sekarang kreatif buat alasan. Itulah. Dah lah kak, saya nak pergi kelas. Kelas! Lupa ada kelas! Dia ni, aku nak pergi kelas. Itulah. Banyak ajak kosong banyak. A flashback. Kak, kau nak tahu tak? Kak, kau nak tahu tak? Itu pempas. Aduh, cikgu tak datang lagi ke? Ambil lah. Let dah. Mereka semua. Rahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk. Sekarang semua buka buku teks muka surat 6/7. Semua dah siap salin? Kalau dah siap salin, cikgu nak korang hafaz semua nota-nota ni sebab kemungkinan nota-nota ni masuk dalam exam. Korang tahu tak exam bila? Exam korang minggu depan tau. Serius lah cikgu? Serius? Okay, bye. Amboi cikgu, dari mana tu? Cikgu dari bilik guru tadi bincang dengan Cikgu Alia. Okeylah, sekarang semua bawa keluar buku tulis. Salin apa yang cikgu salin kat depan. Tulis pula. Tak tahu dah lah cikgu tu pendek tau. Jalan tu cikgu. Jalan pun lenggang-lenggang tau. Kau ni nak tulis pun nak kena sikit-sikit. Ni tu lah. Teruk lah. Jadi dia nak tinggi tu lah. Agak-agak. Tulisan pun dah lah macam cakap dia. Aku nak tulis betul-betul lah. Hanya. Tak ada apa cikgu. Oh, korang umpat cikgu Bila masa? Sampai lagi. Muka kau pun boleh kenal lah korang umpat cikgu. Ini, bangun. Kau tidur lah kelas aku. Sorry. 1, 2, 3, 4. Bangun, diri kat luar. Diri pula. Korang berempat ni diri kat luar sampai masa saya habis. Selagi masa saya tak habis, lagi tu korang diri kat luar. Faham? Okeylah, masa saya dah habis ni. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Sama boleh balik. Korang berempat ni, cikgu marah bukan sebab cikgu tak sayang korang. Cikgu sayang korang je. Cuma cikgu tak nak masa depan korang nanti gelap. Sebab itulah cikgu marah korang. Korang patutnya ambil iktibar tau apa yang cikgu marah ni. Korang patut ambil jadikan sebagai pengajaran dalam hidup korang. Faham? Dah lah, boleh balik. Cikgu nak balik. Cikgu dah penat. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. Cikgu, Cikgu Luna kat mana? Tak lah, Cikgu Luna dah 2 hari tak masuk. Korang tak rasa pelik ke? Cikgu Luna dah tak datang 2 hari. Pelik apa? Dia Syah ada lah. Betul lah, daripada dia datang buat semak je dah kelas. Apa ya apalah korang ni. Cikgu ni sikit ke atas. Pergi dah, tapi jangan lama. Cikgu sesama. Salam. Tahu tak meja Cikgu Luna kat mana? Ni Cikgu Luna? Kat atas kot. Oh, kat atas. Ya. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Weh, tadi aku nampak dekat meja Cikgu Luna ada borang pertukaran. Cantik lah kalau dia nak pergi lah. Lagi syok. Okay kelas, masa saya pun dah habis. Betul kelas? Bagai. Terima kasih cikgu. Sama. Tunggu ah. Ada yang pandai. Sekejap. Pandai-pandai apa? Kau ni daripada dulu sama je. Sedap. Kau datang sini naik apa tu? Kereta lah. Alamak. Kaki tinggi semut naik kereta sampai ke? Alamak. Kau Kim naik apa? Vroom. Lambatlah ni. Sabar. Kau mengingat aku. Kau kata kat sisi. Jom. Aku tacut. Aku tak ada orang ni. Jom. Weh, siapa lagi yang tak ambil ni? Mana aku tahu. Siapa lagi anak murid kita? Tahu? 6A1, 5A2. Siapa lagi? Assalamualaikum. Lu gosong, cok. Kau lah ni lambat. Aku lah ni. Aduh, kau ni. Ambil yang dekat tu. Lah. Amir! Oh, ni lambat. Weh, ada cikgu lah. Cikgu! Kau buat apa ni? Amir, kamu dah banyak berubah sekarang. Alah, sikit je cikgu. Sikit je cikgu. Serabut ni. Sorry lah. Okay, ni result Hakim, Danish, Amir. Cikgu, kita orang nak minta maaf sebab kita orang banyak buat salah silap kat cikgu. Kita orang nakal, kita orang tinggi suara kat cikgu. Dengan cikgu lah kita orang dapat markah yang elok. 6A, kau 5A kan? Kau pun 5A kan? Aku 6A kan? Jangan serabut. Okey? Tak apa. Cikgu dah lama maafkan korang 3. Cikgu maafkan. Cikgu maafkan. Tak apalah. Cikgu dah lama maafkan korang 3. Cikgu maafkan. Cikgu maafkan. Cak. Buat apa ni? Jom gambar. Ya Allah sayang. Nah.
Guru bukan sahaja mendidik, tetapi ia juga mengajar kita erti kehidupan yang sebenar.